Jom bertarung dengan saya? Boleh je. Aurora Wings. Mari kita mulakan. Spin Fighter lancarkan. Episod 2. Jadilah rakan seperjuanganku, Firestorm. Wah, penatnya saya. Ryan, tak sangka boleh daftar perlawanan dengan Firestorm. Nasib baik Profesor tu tolong kita. Oh ya, Firestorm, saya nak tanyalah, apa hubungan awak dengan Profesor tu? Kenapa tiba-tiba tanya macam tu? Sebab Spin Fighter orang lain semua persatuan bagi. Tapi awak pula Profesor sendiri yang bagi, tahu tak? Jangan-jangan awak tak sama dengan yang lain. Entah-entah awak ada kemahiran yang lebih dari Sonic Matrix. Saya dengar tau. Mana ada? Saya pun Spin Fighter persatuan juga. Sama macam Sonic Matrix. Mana ada yang istimewa? Ya ke? Saya ingat awak rapat dengan Profesor tu. Bolehlah awak bagi tahu rahsia tentang Spin Fighter. Oh ya. Dah lewat malam. Kenapa buka komputer? Lepas mendaftar, baru sedar. Ada banyak yang saya tak tahu tentang Spin Fighter. Jadi saya kena tanya ayah. Tanya ayah? Firestorm, kenapa? Firestorm, kenapa awak sembunyi? Hello, ini Institut Penyelidikan Spin Fighter. Profesor, mana ayah saya? Oh, Ryan rupanya. Cari ayah awak ke? Mana ayah saya? Ayah awak, saya dah ubah dia jadi Spin Fighter. Apa? Saya ambil dia jadi pembantu hanya untuk ubah dia jadi Spin Fighter. Kalau tak, dari mana kecerdasan Spin Fighter yang saya reka tercipta? Profesor, sampai hati awak. Memang dah melampau. Cepat ubah semula ayah Ryan sekarang. Ayah, tidak. Ryan, jangan sedih. Firestorm, jangan-jangan awak ni ayah saya. Ayah saya ni bukan ayah. Saya bukan ayah awak lah. Sakitlah. Tolong saya. Kenapa ketawa? Kenapa awak ketawa? Hey Firestorm, saya bergurau ajalah. Ayah Ryan keluar atas urusan kerja. Profesor, tak sangka Profesor suka bergurau kan? Rupanya awak berdua dah permainkan saya. Sampai hati. Siapa suruh percaya? Orang jadi gasing pun percaya. Haish. Awak ni senang sangat kena tipu. Tak seronoklah. Selamat tinggal. Nanti dulu. Ada apa? Ryan nak tingkatkan kemahiran. Sebab tu kami hubungi ayahnya. Dah ayah dia tak ada, Profesor lah ajar ada kemahiran pertarungan. Kalau nak belajar tentang Spin Fighter, pergi ke Spin Avenue. Spin Avenue? Wah, jadi inilah Spin Avenue. Banyak kedai bertema Spin Fighter. Menakjubkan lah. Itu kan... Spin Fighter. Kelab gasing berkembar. Saya ada 2 Spin Fighter. Kan bagus kalau dapat guna dua-dua. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Orang luar, jangan datang mengacau. Walaupun baru jadi pemain Spin Fighter, tapi tak perlulah panggil saya ni orang luar. Spin Avenue ni memang meriah. Tapi nak pergi mana untuk tingkatkan kemahiran? Saya kenal dia. Hai. Hello. Kita jumpa lagi. Nama saya. Awak Ryan. Macam mana awak tahu nama saya? Sebab awak terlalu mencuri perhatian semalam. Saya langsung tak berniat buat kecoh macam tu. Jadi, awak nak menang pertandingan tu demi ayah awak kan? Ya. Saya datang sini untuk tingkatkan kemahiran saya. Tapi... Boleh tak awak tunjukkan saya sekitar Spin Avenue? Saya nak tahu tempat yang boleh tingkatkan kemahiran spin fighting saya. Boleh? Saya lapang. Jom ikut saya. Baguslah. Terima kasih. Awak ni memang baik hati. Spin Fighter bersama Snooker. Spin Fighter lawan kereta kawalan jauh.
Spin Fighter sebagai bowling. Speed Avenue ni menyeronokkan. Saya dah cuba banyak kedai tema. Semua sebab awak yang dah tolong saya. Macam mana? Rasa ada belajar apa-apa tak? Saya rasa hari ni dah tingkatkan banyak kemahiran. Betul tak? Kan Firestorm? Ya, latihan tu memang membantu. Hai, tapi saya langsung tak dapat beraksi. Tahu tak? Pada asalnya saya memang nak pergi ke kelab gasing berkembar tu. Tapi saya ditendang keluar pula. Itu kedai gasing yang hanya Spin Fighter dan juga 2 energy spinner je yang boleh masuk ke sana. 2 energy spinner? Habis tu Sky Flame saya? Sky Flame awak patutnya cuma ada 1 energy spinner. Tapi saya ada 2 Spin Fighter, Firestorm dan juga Sonic Matrix. 1 spinner juga boleh lancarkan 2 Spin Fighter. Betul ke? Boleh awak ajar saya tak? Kalau cuma ajar, bosanlah saya. Ryan? Jom bertarung dengan saya? Boleh je. Aurora Wings. Mari kita mulakan. Spin Fighter lancarkan. Spin Fighter lancarkan. Baiklah Ryan, lancarkan yang kedua. Baiklah. Hati-hati. Sonic Matrix. Awak tu terlalu fokus pada sasaran. Awak terlepas masa yang sesuai untuk serang. Awak kena faham, ada 1 gasing lebih banyak dari lawan. Boleh berikan awak 1 kelebihan yang besar. Saya dah faham. Kita main sekali lagi. Spin Fighter lancarkan. Spin Fighter lancarkan. Kali ini kita lancarkan Firestorm seawal yang mungkin ya. Terlalu awal. Ryan, tembak. Tenaga hampir melimpah. Spin Fighter lancarkan. Haha, Sonic Matrix, saya datang. Firestorm, apa awak buat ni? Tenaga terlalu kuat. Saya tak dapat kawan. Sonic Matrix. Sikit je lagi. Saya hampir terkeluar. Ini bukan masa untuk melamun. Jangan ingat awak boleh buat saya tercampak. Itu tak semestinya. Tenaga awak terlalu banyak melimpah. Apa? Wow! Ryan, awak ni terburu-buru. Awak kena bertenang dan sasar dengan baik. Kena bertenang. Ryan. Ryan, jangan mengalah. Cuba lagi. 1 pusingan lagi. Kali ini saya mesti akan buat lebih baik. Okey, kita lawan. Ryan, bersedia ya? Sekarang masanya. Alamak! Ryan! Sonic Matrix, bertahan ya. Spin Fighter, dilancarkan.
Hebatnya! Spin fighting ni menyeronokkan. Tahniah Ryan. Dan akhirnya, awak berjaya buat tembakan berganda. Saya gembira sangat. Ini semua sebab... oh ya, saya tak tanya pun nama awak tadi. Nama saya Mika. Dan mulai hari ni, kita berdua kawan. Boleh Ryan? Ya, kita kawan. Spin Fighter.